Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Isnin 17 Februari 2025 merupakan hari pertama persekolahan untuk sesi 2025-2026. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua rakan dan guru Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Kali ini, TV PSS akan meninjau suasana sesi persekolahan. Today's the day I go to school. I'm feeling happy, it's really cool. A big new place with friends to meet. We'll sing and play and take our seat. It's my first day, hooray! I'll learn and laugh and play. New friends are here, I'm not alone. Bersama-sama saya sekarang, Encik Muhammad Salahuddin Binayan, Guru Besar SK Setia Alam. Apa khabar cikgu? Oh, baik, Alhamdulillah. Boleh cikgu kongsikan apakah persediaan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah sempena sesi persekolahan 2025-2026 ini? Baik, bismillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin, guru-guru, ibu bapa dan sebagainya. Jadi pihak sekolah telah bersedia untuk sesi pembukaan sekolah bagi sesi 2025 ini telah lama. Di mana kita sejak mula cuti lagi kita dah menyiapkan perancangan-perancangan khas untuk kembalinya murid ke sekolah. Kita telah mengadakan mesyuarat, kita telah melaksanakan program-program back to school dan juga kita siap-siagaan kita meninjau dari segi fizikal sekolah, bilangan guru, kursi meja dan sebagainya. Pihak sekolah juga telah mengadakan pendekatan untuk memudahkan para guru, para ibu bapa dengan menyediakan link-link yang bersesuaian dari segi pendaftaran murid tahun 1 hinggalah prasekolah hingga ke tahun 6. Di samping itu juga pihak sekolah telah mengadakan beberapa program khusus sempena pemulaan sesi persekolahan. Kita ada maskot-maskot yang dijemput khas, kita hanya ada menjemput marathon sebagainya. Kita juga memberikan maklumat-maklumat terkini kepada ibu bapa untuk memudahkan ibu bapa mengakses apa jua maklumat tentang persediaan sekolah untuk sesi persekolahan 2025-2026. Terima kasih cikgu kerana sudi ditemu ramah. Terima kasih semua. Terima kasih SK Setia Alam. Terima kasih. Bersama-sama saya sekarang, Encik Abdul Salam yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Setia Alam. Boleh Encik Abdul Salam kongsikan apakah harapan kepada murid-murid sempena sesi 2025-2026 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik penemu ramah. Okey. Apakah hasrat saya dan harapan saya untuk murid-murid sesi 2025-2026 tahun ini adalah menjurus ke arah keazaman anak-anak murid di SK Setia Alam untuk belajar dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga sahsiah diri, seterusnya menjadi cemerlang yang mana boleh membuktikan bahawa produk-produk ataupun murid-murid daripada SK Setia Alam adalah murid-murid yang terbaik di kalangan sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Jadi besarlah harapan saya agar murid-murid dapat bersama-sama dengan pihak guru menjaga segala disiplin diri, mendengar bimbingan daripada guru-guru, seterusnya berusaha menjadi pelajar yang cemerlang di dalam kelas, di sekolah maupun di luar, ya. Dan amalan penting bukan sekadar di sekolah, perlu menunjukkan kehebatan diri anak-anak murid itu di komuniti luar sekali, ya. Bercampur gaul dengan masyarakat, pergi masjid, surau dan tunjukkan bahawa anak didik SK Setia Alam adalah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Itu sahaja. Terima kasih Encik Abdul Salam kerana sudi ditemu ramah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Siti Khadijah binti Muhammad Zahili dari Andromeda Channel melaporkan untuk TV PSS SK Setia Alam. Jumpa lagi. Channel kebat, SK hebat. Assalamualaikum.